Saya bagi mak saya 50. Tapi bila saya menyewa rumah sendiri, jadi duit kadang-kadang dok dang sampai ujung bulan habis. Boleh tak kalau kita dok beri duit pada mak saya itu? Dia beri mak dia 50 sebulan. Lepas tu dia kata dah duduk mak sewa, jadi dok dang nak ambil. Nak gaji 700, mak sewa 300, tinggal 400, extra 80. Mana hari luk prepaid dia 5 ya sehari. Nak total dok dang juga. Tu baru pakai anda kat. Nak. Kalau anda ekor berat nana bekok muka. Nah. Kemudian dia kata 50 tu nak berhenti beri kepada mak. Tengoklah kalau mak tu kaya molek ah. Mak kita kaya dah. Tapi mak kalau mak kita tu berhajat jangan berhenti ah. Nak mak kita tu orang berhajat jangan berhenti. 50 tak berapa sen. Kita 750 berapa persen baru 1 per 1 per berapa? 1 per 13% berapa? Baru apa benda ni 8% baru tak? Sumbangan kita berilah 50 tu. Buat kerja lain lah awak tambahan. Kalau tak cukup awak guna buat kerja lain lah. Biarlah 50 tu dah tarik balik lah. 50 ya je. Nak kalau mak kita tu orang senang kan bola mak tak cukup mak. Jadi mak kita wid mak orang senang dah. Kalau kita wid 50 ni nak tak mau wid dah boleh tak? Pasal tak cukup nak bayar rumah sewa. Lepas tu mak tambah pula 50 sebulan kita. Tu mak kita senang dah. Tak? Tak apa cakap tu. Orang tua ni kalau kita khabar susah gitu dia tak payah kena. Nak? Tak payah kena. Nak ayah. Mak payah sikit. Jika orang tanya mu napak dosa, apa jawapan yang terbaik untuk kita jawab? Kita khabar tak lewat gini dosa ni. Nak, budak ni dia kata, mu napak dosa? Kita jawab, napak ah. Dia kata mana? Ni tahu. Biar tak ada air sutik. Najis yang dimaaf sebesar mana? Dia tanya besar mana najis yang dimaaf. Tengok keadaan najis tu najis benda. Nah, ada kala najis tu sedikit maaf, banyak dah maaf. Ada najis yang banyak mana pun dimaaf. Tengok keadaan. Jadi nak cerita sepanjang. Nah, melainkan belajar bab najis lagi. Kita buka kitab fiqh pula kali ni. Nah, bab najis umpamanya. Tempat-tempat lain kita pergi ada kitab fiqh secara panjang lebar lah kalau bab najis. Nak tahu dengan panjang lebar bab najis yang dimaaf, kitab di seberang baru start. Kitab segala najis yang dimaaf. Bab najis saja. Awal sampai kaki. A sampai tu Z segala najis yang dimaaf. Cerita situ. Faham? Seberang baru. Tapi dia tanya kita malam ni terkabur kat sikit. Pasal dia huraian dia banyak. Kalau benda tu benda asing daripada luar, umpamanya mengecil daripada burung-burung yang banyak berterbangan di atas kepala kita, maka sedikit tahi burung itu dikira dimaaf. Sedikit mana lebih kurang sedikit pada urus. Nak kata besar mana besar kuku lebih kurang. Nak, pasal kita payah nak jaga. Tapi kalau banyak angat sampai sebeledi je berok umpamanya. Burung tu besar kita kacil burung. Bong atau sebeledi tak kepala. Dah maaf pasal terlampau banyak. Di lain-lain hukum. Darah kita sendiri kalau kita sengelai pecek sedikit dimaaf. Besar mana? Besar pitih 5 sen kata ulama moden. Nak, kalau ulama dulu dia kata sebesar kuku. Nak, kita duduk saja Tok Imam baca panjang, malam sepu baca Yasin, baca Mayang Isa. Nak, ada kita duduk saja Tok Bilal kuti jerawat. Belang semayang tu biar sedikit darah dimaaf. Sengaja. Faham tak? Tapi dah banyak neleh tak dimaaf. Dah kalau tak sengaja dalam semayang, tak sengaja banyak mana pun dimaaf. Mak, umpama dia kena bisu tak punggung. Punggung ni bisu nak pecah lela. Tak besar mana lebih kurang besar bola tenis. Faham tak? Dia ingat dah dalam hati ni tak mau duduk lagi. Nak duduk nak terakak sikit punggung. Tak ingat lagi duduk juga lapung pecah. Pecah tu selai baju ni merah. Daripada sokok sampai ke kain baju Melayu merah semua. Selai baju. Nak panggil berkubang habis. Dimaaf. Bila maaf semayang tu saja. Bila salam habis dah maaf. Dari semayang hak lain. Dalil Sayyidina Ali kena panah. Darah ni. Nak masa cabut panah tu bit darah. Sayyidina Ali kena panah, nak tarik panah masa dalam semayang. Nak tarik dalam luar semayang sakit. Kena panah, nak tarik sakitlah. Mata panah tu dia ada cacat depan. Nak tarik tu dia kena daging, sakit. Jadi Sayyidina Ali kata nanti aku semayang dulu lah. Bila semayang khusyuk ingat Tuhan, dia tarik panah tak sedar. Jadi tarik dalam semayang. Tubik darah, tak batal. Kata ulama. Faham? Jadi masuk semayang lain baru semua baju baru pula. Maknanya kalau darah itu dimaaf.
Darurah dia panggil. Nang. Dia gitu. Cabutlah semayang tak berasa. Kena panah. Kita dalam semayang bukan panah, nyamuk. Duduk atas keting. Keting kiri, keting kanan gahar 3 kali. Batal terus semayang. Nyamuk, ada satu nyamuk. Bukan panah. Kalau panah, masuk ke steering tu. Berat kita. Berat Nanang. Pegang kemaluan lapik dengan kain nipis. Jarang batal tak air semayang. Tak ada benda lain nak pegang laki. Apa benda tak ada kerja ke apa ni? Allah Rabbi. Ni siapa tadi Tok Imam tanya ni. Power Tok Imam ni. Dia pegang dengan kain yang nipis. Lapik dengan kain yang nipis. Pasal apa nak pergi pegang, nak buang benda. Nak pegang tu jual benda. Dia nak garu mau gatal sangat. Nak garu sayang kain semayang, dia pun ambil kain nipis, kain kasar tu. Kain kasar, kain dah bajak jet tu. Tak, dilapik itu dia pun garu. Kuru. Dak batal semayang. Dak batal air semayang. Dak batal air semayang. Dah haram tak? Dak haram lah. Dah garu kata. Tak. Tapi kalau kemaluan orang lain tak batal kau. Tapi haram. Kemaluan orang lain kita pegang berlapik dengan kain, tak batal semayang kita. Semayang dia pun tak batal. Tapi perbuatan tu haram lah. Tak, kalau tak haram sedap. Mat, aku lapik kain kan. Guru. Hukumnya tetap haram. Dah. Hanyuknya. Dalam rukun negara kita lapas kepercayaan pada Tuhan. Boleh atau tidak kita sebagai orang Islam lapas kita kata begitu kerana dalam 2 kalimah syahadah kita lapas tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Baik. Dalam kalimah syahadah tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam rukun negara kepercayaan pada Tuhan. Baik, yang sebenarnya mana tidaklah lagi salah secara terang. Bukan terus salah. Percayaan pada Tuhan ni benar juga. Tetapi mestilah dijelaskan kepada rakyat apakah maksud kepercayaan kepada Tuhan. Ia ini percaya kepada Allah sebenarnya Tuhan. Jadi bagi orang yang Islam, orang yang faham tentang akidah, bila sebut kepercayaan pada Tuhan ni faham? Maknanya percaya pada Allah. Tapi bagi orang jahil, sebarang Tuhan. Bagus belakanglah kita percaya pada Allah, orang kafir percaya pada Tuhan. Benda ni tidak baik sebenarnya. Tak molek kerana tidak lengkap dan boleh disalahgunakan. Dengan membawa maksud apa juga agama selain pada Islam semuanya ada percaya kepada Tuhan adalah baik belaka, tak molek belaka. Takut jadi gitu. Yang sebenarnya Tuhan dia sebenar hanya Allah, yang lain bukan Tuhan. Jadi kalau kita orang beriman betul dak akidah ni, tak salah kita kata percayalah Tuhan, ingat Tuhan. Kan orang-orang lupa kan, ingatlah Tuhan, tak apa dah kata gitu. Kerana iaitu hanya Tuhan, tiada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang jahil, kepercayaan pada Tuhan macam-macam Tuhan yang dipercayainya. Bolehkah anggota organ bangkai dijadikan sebagai umpan, kain dan pancing? Boleh. Binatang tak apa. Orang tak boleh. Melainkan binatang-binatang yang diharamkan pada syarak tak boleh. Kita bunuh. Kalau kita tak bunuh tak apa. Katak tu mati dah. Katak tu mati dah kita buat upang. Boleh. Tapi katak tu hidup kita sakut buat upang tak boleh. Kerana bila kita sakut mampu katak. Organ-organ binatang umpamanya telinga kambing. Kambing langgar lagi cabut telinga. Dia ambil telinga tu buat ngai ikan. Orang ikan keli. Keli aprika tak apa. Tidak bolehnya apa benda ni, benda yang hidup yang diharam kita bunuh. Niat mampu dah, tak ada masalah. Nak pakar di tubuh tak boleh. Kerana tak sah barang tu barang najis. Yang boleh pakar tubuh kulit bakar je. Ni daging kambing. Kucing nak mampu dia ambil daging saku mata kain. Buat ngai